Soalan. Kesihatan Tun macam mana? Alhamdulillah Tun bagi dia recovery lah. Bagi dia recovery. Kita doakanlah kesihatan Tun makin baik lah. InsyaAllah kan, insyaAllah. Allah panjangkan umur tu. Sebab perjuangan belum selesai guys. Perjuangan belum selesai. Dan saya yakin. Non kunyit akan mampus dulu. Dia akan mampus. So, kalau Najib tak nak kempen untuk UMNO macam mana? Najib akan kempen untuk UMNO. Sebab UMNO yang fightkan untuk pembebasan dia ni. Kena faham game ni. Kau kena tengok siapa sebenarnya. Soalan. Facebook. 12.30 end live je. Saya ada plan nak masuk dalam room TikTok. Tapi saya tak tahu siapa yang sanggup nak korbankan TikTok dia. Tapi tu hari dalam grup kita ada seorang kan. Boleh juga. Masuk dalam room santai-santai kan. Tentang Raja Azman semalam. Saya ada tengok tadi. Ada member bagi tahu pasal. Ginilah guys. Saya dah cerita tu hari. Cuba ingat balik saya cerita. Apabila Rafizi dah dipecat, dia dah tak ada jawatan. Tugas untuk perang ni diambil oleh Nurul Izzah, anak non kunyit. Yang mana dia dengan ada budak dia nama Farhan. Kan saya bagi tahu. Dia orang punya komplot, Sir dengan Hisham Jalil ditutup. Apa-apa saja berkaitan dengan Sir Azri dengan Hisham Jalil, dia orang tarnish, kena tunjukkan Hisham Jalil. Betul yang Hisham Jalil kena siasat dengan MC-MC, kata berita palsu tu, Sir Azri. Nampak tak guys? Matikan watak Sir dengan Hisham Jalil. Daripada Izzah lah. Daripada pejabat Perdana Menteri. Nama tu Farhan. So, kita tengoklah semalam. Mengesahkan lah. Mengesahkan apa saya cakap. Sudah cakap awal dah. Dia orang dalam ketakutan. Tapi, dia orang buatlah macam mana pun. Tak berjaya. Sebab Allah yang pegang hati manusia. Ni bukti dia. Dia tutup. Dia block dekat TikTok. Tak apa saya buat dekat Facebook. Ada 2,400. Sekarang ada 6,000. Aku bercakap je. Lantak dia orang lah. Yang lain pun macam tu juga. Nak percaya, tak nak percaya, sudahlah. Kenapa Nurul Izzah tak jadi pengarah pilihan raya? Saya tanya dengan korang. Tapi kena jawab. PRU 16 ni. Kau rasa PKR akan menang atau kalah? PKR akan menang atau kalah? Daripada dia bertanding ni, dia akan remain ataupun dia akan kalah lebih teruk? Komen. School of Politics. Come on, dekat act pun tak ada komen ni. Macam mana ni? Kalah. So, kalau pilihan raya, PKR kalah, Nurul Izzah sebagai pengarah pilihan raya, orang PKR akan salahkan siapa? Kalau Nurul Izzah pengarah pilihan raya, bila PKR kalah banyak pilihan raya, ahli PKR akan salahkan siapa? Dia akan salahkan Nurul Izzah. Sedangkan Nurul Izzah nak jadi presiden PKR. So, selamatkan Nurul Izzah. Nampak tak game ni guys? Ni game non-kunyit. Sebab Izzah akan ambil jawatan presiden PKR daripada bapak dia. So, kalau pengarah pilihan raya Nurul Izzah, kalau PKR kalah banyak, tak memberasakan, tak berjaya, ahli PKR akan salahkan Nurul Izzah. Engkau pengarah pilihan raya, engkau kalah. Jadi, selamatkan Nurul Izzah supaya dia tak terkait. Bukan salah dia. Ini salah siapa? Salah Amiruddin. Salah Pudin Poka. Sebab mereka pengarah pilihan raya. Nampak? Nampak tak ni? Sebuka kawan. Nampak ke tak nampak sekarang ni? Saya ada pengalaman lama. 2008 lah. Kuat Tamon lah. Dah lama dah dalam politik ni. Semacam-macam benda lah. Aku punya bond dulu arwah JJ lah. Okey, lagi soalan. Simpanlah Izzah. Anak papa. Korang ni kadang-kadang serisau satu je. Dibolak-balikkan hati korang. Itu yang serisau sebenarnya. Dibolak-balikkan. Contoh macam itu hari lah. Ahli Parlimen PAS. Nick Zawawi saya rasa. Nick Zawawi ke Pasir Putih kan.
Dia buat statement. Saya tak setuju dengan statement tu. So, oleh kerana kenyataan dia tu, dia menjejaskan image PAS. Kita lah, set pembangkang apa semua. But, ramai di kalangan kita ni, dia nampak betapa teruknya PH ni apa semua ni. Tapi oleh kerana isu tu, dia nak blame semua. Tak boleh. Tak boleh macam itu. Jangan. Nik Zawawi tu, dia individu dia. Tapi kerajaan yang zalim ni, kau biar betul. Faham tak saya cakap ni? Saya tak nak korang dibolak balik kan? Yang Nik Zawawi tu dia salah. Ya, dia salah. Okay. Dia dah minta maaf itu cerita lain. Tapi, dia orang duk main ni, jadi engkau ni, dibolak balik kan? Oh, teruklah. Tapi kerosakan yang depan mata engkau ni dengan gay, tuala berdarah ni, kau tak nampak ke? Benar kat mana? Faham tak saya cakap ni? Jangan dibolak balik kan? Misi nak selamatkan negara. Nik Zawawi, senang je kalau tanya dengan saya, PRU16 ni, dia tak boleh bertanding lah. Yes, saya bukan pemimpin PAS, itu terpulang pada pemimpin PAS lah. Tapi personal, jujur saya cakap, Nik Zawawi, dia tak layak bertanding PRU16. Dia tak boleh bertanding. Sebab kalau dia bertanding, dia akan menjejaskan kita. Sebab kesalahan tu dia sendiri, kesalahan dia, bukan kita. Kan? So kalau dia bertanding, dia akan jejaskan kepada yang lain. So dia tak layak bertanding lagi lah. Ini saya punya pendapat lah. Ini saya punya pendapat. Dia tak layak bertanding. But, misi kita nak selamatkan negara. Ini lebih teruk ni. Dengan tuala berdarah, pesta gay ni, dengan saling kunyit kongkang. Kau biar betul. Nampak tak? So kita jangan dibolak balik kan lah. Salah-salah lah. Betul-betul salah-salah. Tapi jangan dibolak balik kan. Oh, macam ni aku nak kena undi siapa ni? Bodoh sangat. Misi selamatkan negara. Okey. Mami Onang cakap tunggu 20 minit. Okeylah, tunggu 20 minit lah. Makanan saya sampai, saya end live makanan tak sampai lagi. Mami Onang tengah masak. Isteri. Okey, soalan. Salim Kongkang masuk TV. Guys, come on lah guys. Tapi patut tanya. Halal ke haram? Tanyalah, halal ke haram? Kita ni mudah sangat. Haram pun kita sapu. Kita tak fikir halal ke haram. Kan ada was-was. Halal ke haram? Was-was datang dah. Ni agak apa dia ni duit banyak ni lah. Haram-haram lah guys. Mana boleh campur? Tak tahulah korang. Korang jawab sendirilah. Saya tak tahu lah. Okay, soalan. Come on. Ada kemungkinan tak Najib akan swing penyokong UMNO untuk join PN Zahid dan Noor kena game? Tak. Tak. Dia deal. Dia gini guys. Dia gini. Dia bukan deal dengan UMNO lah sebenarnya. Faham saya cakap ni? Faham tak? Itulah. Yang nak UMNO menang tu. Faham lah kot. Alah, korang ni. Aku bagi gini-gini lah. Ada lagi tanya bos ZRA. Aku dah tunjuk tu lagi. Pergi tengok balik lah. Faham? Mantap. Okey, soalan. Bersatu boleh percaya ke tak lagi saya? Dia gini guys. Gini. Bersatu ada masalah. Sebab presiden dia ada kes mahkamah. Kena pegang telur. Faham tak? So, biarkan. Kita fokus kita ni dulu ni. Sekarang PAS pegang Perikatan Nasional. Dia lead PN. Okey. Biarlah. Dah mengundi ke besok? Belum. Yang penting jangan berpecah. Melayu jangan berpecah. Fokus. Mengundi besok baru kita cerita. Sekarang belum lagi. Jangan kalut semua tu. Yang mana ahli parti tu dia punya pasal lah. Yang mana ahli bersatu dia kena fikir lah. Itu je. Kita jangan masuk dalam tu. Kita ada parti ke? Tak ada parti kan? Relax je. Fokus pada penyatuan orang Melayu. Bagi faham orang kesedaran orang Melayu. Kesedaran tanah Melayu. Nak selamatkan negara ni. Yang itu dulu. Fokus yang itu. Okey, soalan.
kalau ada lagi yang tak nampak, apa yang nak selamatkan negara ni? Kau masukkan kepala lubang jamban, kau flush. Itu je saya bagi tahu. Kalau ada masih kata, kenapa nak selamatkan apa negara ni? Kau masuk kepala lubang jamban, kau flush. Itu je saya boleh bagi tahu. Jangan jadi bodoh sangat. Jangan jadi benar sangat. Izzah join bersama. Izzah tak join bersama lah. Dia timbalan Presiden PKR. Kau ni pun akan tanya soalan pun betul. Dia timbalan Presiden PKR. Non kunyit akan letak jawatan. Dia akan jadi Presiden PKR. Kenapa dia nak join parti bersama pula? Dan tentulah dia akan ambil alih Presiden PKR. Sayang oi. MRR bila so? Dalam masa terdekat MRR. 1 Jun 2026 ni. Azam Belen. Azam Belen. Saya tengok Azam Belen kan. Azam Telling me you're absolute. Azam Belen. Gampang. Update Azam Belen. Engkau mangkuk. Engkau dah pencen. update berhubungan siasatan melibatkan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir. Kami masih lagi berkolaborasi dengan pihak UK Authority, antaranya yang dinamakan IACCC daripada UK, salah satu pada authority di UK yang sedang betul membantu kami sekiranya ada apa-apa aset yang melibatkan Dr. Mahathir, terutama, dan masih lagi belum ada perkembangan lanjut. Selain UK ada negara lain tak yang bersiasatan direct? Ada, betul, kita juga melihat pada negara-negara lain seperti Switzerland. Ya. Dua negara tu je lah. Ya, dua negara ini. Azam dah pencen lah. Mana bukti Tun Mahathir ni? Come on lah. Dah pencen lah mangkuk ni. Mana? Dah lah pencen nak jadi Pesuruhjaya, penasihat khas PMX pula tu. Nak jadi penasihat khas PMX. Dia akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. Dia akan dilantik sebagai penasihat. Yes. Nak jaga kartel kan? Jaga kartel.